Dia nak isteri dia cantik kan, tapi dia tak ada effort nak bagi extra untuk isteri dia kan. Sebenarnya bila dia invest untuk kecantikan isteri kan, dia berikan isteri dia produk-produk yang terbaik kan, maknanya dia kena usaha keras sebab dia ada that niat, dia nak bagi yang terbaik. Kalau produk-produk yang the best, produk yang berkualiti, produk yang menyebabkan isteri dia lebih yakin diri, lebih cantik, untuk suami, untuk dia juga. Tapi kadang tu dia tak pernah tahu pun apa skincare dia pakai, tak pernah tahu pun apa cleanser, pencuci muka dia pakai. Dia tak pernah kisah pun tentang apa yang isteri dia pakai. Yang tahu-tahu nak balik rumah, dia marah. Kenapa macam hantu Kak Lima? Kenapa tak kemas? Padahal dia bagi RM50 sebulan. Itu kesilapan seorang suami yang dia tidak alert, dia tidak care, dia tidak aware tentang tanggungjawab dia kan. Kadang seorang isteri yang bila dia bekerja, dia sibuk, dia tak sempat nak fikir kadang tu ni habis tu habis. Suami dia kena alert, dia kena ada that toleransi dan ihsan, kena ada kerjasama, dia kena faham, memahami. Itu yang kita bukan nak memberatkan suami kena bagi yang mahal kan. Sekarang ni orang cakap isteri-isteri ni demand, kadang tu depend. Dia kadang tu bukanlah seorang wanita tu demand, bukan perlukan duit ataupun dia nak lelaki tu bagi duit, perlukan lelaki tu bagi gaji tinggi ke, duit besar ke. Bukan itu yang dipandang, betul tak? Untuk seorang isteri menghormati seorang suami, it's not about money sebenarnya, tapi it's about that understanding of responsibility, betul tak? Dia ada that common sense yang dia faham ini tugas dia, dia dah usaha. At least benda yang kalau let's say dia tak ada duit, at least dia bagi tahu yang dia aware. Awak punya pencuci muka ni dah habis lah, I nak beli dekat Shopee ni, sorry tau sekarang I tak mampu lagi, tapi next month I tengah kumpul duit nak beli untuk you. Itu pun sebenarnya beza kan. Itu at least sekarang tu it's not about you bagi produk terbaik mahal ke tak. Setuju tak?